Terima kasih ya, Abang Rex. Saya minta maaf. Saya sepatutnya dengar cakap Abang. Tak apa, asalkan kamu dah selamat. Abang. Go Go Dino! Hi! Click here to subscribe! Profesor, ada penghantaran. Ini hadiah dari Jabatan Penjelajahan Angkasa tak? Saya pun tak tahu. Tak sabar rasanya. Dadah! Rocky, Siapa dia ni? dia ni adik Rex. Dia ni nakal. Saya tak nakal. Saya ni anggota pengembara dino lah. Rocky, kamu belum jadi pengembara sebenar. Kenapa kamu di sini? Kenapa kamu tak ke sekolah? Apa pengetua Gogo Dino? Ya, saya. Hai, Profesor dan semua dinosaur. Apa khabar? Rocky, nakal ni. Berani kamu ponting kelas, ya? Cepat balik ke sini. Saya tak nak. Saya tak nak pergi sekolah. Saya nak mengembara bersama pengembara Gogo Dino. Jangan mengarut. Banyak yang kamu tak faham lagi. Cepat balik ke sini. Profesor, maafkan saya. Saya sepatutnya mengajar dia. Maaf susahkan awak. Tak apa. Rocky tu kan masih kecil lagi. Rocky, dengar sini. Saya dah hantar kapal angkasa. Nanti kamu kena naik dan kembali ke sekolah ni. Nampaknya tak semudah tu. Ada ribu angkasa di antara bumi dan planet M25. Susah kalau nak Rocky balik sekarang. Aduh, Rocky. Kamu ni buat saya sakit kepala. Kenapa salahkan saya? Yang sakit tu kan kepala pengetua. Profesor, boleh tak tolong tengokkan dia buat sementara? Lepas ribut tu reda, saya akan jemput dia balik. Boleh. Awak jangan risau. Kami boleh jaga dia dengan baik. Rocky, dengar ya. Jangan buat masalah lagi. Maafkan saya sebab susahkan awak. Nek. Profesor, saya boleh tinggal di sini kan? Ya boleh. Yahoo! Yeay! Tak boleh! Seronok! Seronoknya! Saya boleh mengembara setiap hari. Rocky! Rocky, kamu boleh tinggal di sini tapi tak boleh mengembara sebab kamu masih belum layak lagi. Apa? Betul tu. Bahaya kalau awak nak mengembara. Jadi awak perlu tinggal di pengkalan ni. Rocky, jangan bersedih. Banyak yang awak boleh buat di pangkalan ni. Mari, biar saya tunjukkan sesuatu. Aduh, banyaknya ragam dia. Maaf ya, Profesor. Adik saya itu bermasalah. Tak apalah. Sekurang-kurangnya Rocky boleh membantu di sini. Tapi dia masih kecil. Apa yang dia boleh bantu pun? Rex, bukankah awak pun pernah kecil juga? Wah! Apa benda pula tu? Wah! Apa khabar? Saya Sinta, dinosaur terpantas di dunia. Oh, hai Sinta. Nama saya Rocky. Oh, ya ke? Apa yang awak buat dekat sini? Sebab saya tengah mengembara. Saya adalah pengembara Gogo Dino, tahu? Sebenarnya saya belum lagi jadi Gogo Dino, tapi saya tengah dalam latihan. Menarik betul lah. Awak ke yang lalu sekejap tadi? Pergerakan awak laju. Betul tu. Saya sepantas kilat. Wah, saya pun sama. Betul ke? Kalau macam tu, nak lumba dengan saya tak? Tengok siapa yang pantas. Hey Rex, awak tengah cari apa? Awak ada nampak Rocky tak? Tak nampak pula. Mana dia ni? Puas dah saya cari. Mungkin dia tengah berseronok di mana-mana. Harap-harap macam tu lah. Tegarisan, sedia, mula. Wah, boleh tahan juga. Mesti awak terkejut kan? Baiklah, mari kita tambahkan kelajuan. Baik, tak ada masalah.
Awak rasa boleh ke lepas penghalang ni? Mestilah boleh. Baguslah. Hei, Oh. hei, 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 hei. Bahaya betul. Hei, ikut sini. Nasib baik selamat. Wah, nampaknya belum lagi. Berani awak pijak atas kepala kami, ya? Saya paling benci bila dipijak. Awak terimalah balasannya. Dinosaur apa pula ni? Mereka ni dinosaur yang dipanggil Caprosuchus. Tajamnya gigi dia. Macam anjing hutan je. Apa? Dia panggil kita anjing hutan? Saya paling benci disamakan dengan anjing hutan. Awak kutuk kami bertiga, ya? Saya takkan maafkan. Apa awak nak buat? Baik, awak akan terima balasannya. Betul. Awak pasti akan menyesal. Maafkan saya. Saya bukannya sengaja terpijak kepala awak. Maafkan dia. Dia ni kan masih kecil. Tak nak, dia mesti terima akibatnya. Macam mana ni Sinta? Tak tahulah. Walaupun kita pantas, kita tak boleh lari atas air. Saya tahu. Jangan risau. Kita minta bantuan Gogo Dino. Mereka boleh selamatkan kita. Abang Rex, abang dengar tak ni? Rocky, kamu di mana? Tolonglah saya. Saya berada di tepi paya di kerumuni dinosaur menakutkan. Baiklah, kami akan pergi ke sana. Rocky dalam bahaya. Jadi, cepat bantu dia. Baik, Gogo Dino, bertindak! Bertindak! Hai! Pink! Kuasa hijau! Bertukar! Pteranodon yang pantas! Putih! Kuasa merah campur! Bertukar! Cyclone Motorbot! Bomba! Kuasa biru! Bertukar! Powerful Forklift! Red! Kuasa merah! Bertukar! Speaker! Gogo Dino, bertindak! Tolong saya! Rocky! Abang! Profesor, Rocky dikelilingi dinosaur tak dikenali. Mereka tu sangat bahaya. Oh? D2, bawakan ensiklopedia dino sekarang. Itu adalah sintesis mereka pelari yang pantas. Manakala yang ganas tu pula adalah buaya zaman purba, Caprosuchus. Mereka tu sangat ganas. Jangan buat mereka marah. Saya rasa macam dah terlambat untuk tu. Kalau macam tu, lari cepat. Baik, mari selamatkan Rocky dan Sinta. Lepas tu kita lari. Baiklah. Saya akan gunakan jaring keselamatan. Baik, awak cubalah. Rocky, Sinta, saya akan turunkan jaring. Awak berdua panjat ya. Alamak, jaring dah koyak. Rex, saya cuba tarik perhatian mereka. Awak pula pergi selamatkan Rocky dan Sinta. Baiklah. Mereka dah tak dapat lari lagi. Memang sejuk kan air tu? Sejuknya. Apa ni? Air apa? Ya, apa ni? Saya paling benci air. Jangan lari. Tomo, awak tebak pokok ni. Kita akan buat jambatan. Baik. Rocky, mari ke sini. Baiklah. Mereka dah dapat lari. Kita dah kena tipu. Cepat kejar mereka. Rocky, cepatlah. Lari. Laju betul. Cepatnya. Nasib baik kita selamat. Terima kasih ya. Terima kasih ya, Abang Rex. Saya minta maaf. Saya sepatutnya dengar cakap Abang. Tak apa, asalkan kamu dah selamat. Abang,
Oh ya, ini Synthesis. Dia sangat laju. Sekarang baru saya tahu yang dia lari lebih laju dari saya. Ha? Awas, cepat. Capesocius tu ada kaki yang lebih panjang daripada buaya biasa. Jadi mereka tu jauh lebih laju. Peraturan ketiga, kalau Gogo Dino terjumpa Dino, kena laporkan segera pada Profesor. Peraturan keempat. Teruskannya. Tak payah baca pun dah tahu peraturan ni. Kalau si hafal sekalipun bukannya boleh jadi ahli. Kalau awak terus merungut, awak akan terus jadi ahli biasa. Jadi, awak kena bagi tumpuan dulu. Awak terlalu ambil mudah. Mesti. Baiklah, latihan hari ini ialah mengkaji peta. Ini kedudukan kita sekarang. Ikut peta ni untuk sampai ke destinasi ni. Pastikan sampai sebelum malam. Saya akan tunggu kat sana. Boleh awak buat? Mestilah saya boleh. Ianya senang je. Ikut laluan asal yang ditanda. Kalau tak, memang bahaya. Awak boleh lakukannya, kan? Ya, ya. Jangan lupa untuk terus fokus. Ya, baiklah, baiklah. Abang janganlah risau. Baiklah, saya akan tunggu awak kat sana. Okey. Yahoo! Jom kita pergi. Rex, macam mana dengan latihan tu? Profesor, saya tengah tunggu Loki di garisan penamat. Misty? Misty macam tengah cari Loki. Lepas habis latihan, kami akan balik ke pangkalan. Ianya tak lama pun. Yang penting Loki mesti kena ikut laluan yang diberi. Saya mesti terus fokus. Fokus. Bunyi apa pula tu? Hai, awak buat apa tu? Tengah makan serangga. Serangga? Awak ni dinosaur ke? Ya, betul. Saya ahli pelatih Gogo Dino. Tak kira apa pun masalah yang datang, kami akan bagi bantuan pada yang memerlukan. Oh, macam tu rupanya. Tengok ni, saya boleh bertukar jadi kereta. Hebat tak? Wow, awak memang hebat. Ya ke? Tapi saya bukan ahli yang rasmi. Mereka cakap yang saya ni tak berapa fokus. Oh, habislah. Saya dah buat silap sekali lagi. Saya kena cepat sampai ke destinasi. Bye. Sekejap. Peraturan nombor 3. Kalau ada terjumpa dinosaur, kena cepat laporkan pada Profesor. Profesor, kena laporkan pada Profesor. Loki, ada apa tu? Profesor, Profesor. Tengok ni. Saya baru je jumpa dino baru. Halo. Oh, itulah Garuda Mimus. Di-2 bukan ensiklopedia dino. Nama sebenarnya Garuda Mimus Gravitis. Perkataan Garudi diambil dari perkataan Garuda. Ia macam Garuda iaitu makhluk bersayap hikayat kuno. Perkataan Gravitis membawa maksud si kaki pendek. Ia dinosaur yang agak kecil dan tingginya cuma 2.5 meter saja. Baiklah, saya faham, Profesor. Kerja yang bagus, Loki. Sekarang pergi habiskan latihan. Rex tengah tunggu kamu tu. Baiklah, saya akan ke sana sekarang juga. Loki akan balik dengan selamat. Jangan risau. Wah, nama awak datang dari hikayat kuno Garudi. Dah macam Wira pula awak ni. Apa? Wira? Taklah, mana ada. Selain daripada berlatih, saya juga buat penemuan baru hari ini. Pengalaman hari ini memang hebat sangat. Apalah reaksi abang bila nampak awak nanti? Jomlah, awak ikut je saya. Ya. Dia patut dah sampai sekarang ni. Itu awak ke, Loki? Dia kena cepat. Loki, awak boleh lakukannya. Saya harap dia tak apa-apa. Cepat sikit, Garudi.
boleh tak awak lari lagi sikit? Oh, maafkan saya. Kaki saya ni tak berapa kuat sangatlah. Oh, yelah. Tadi ada maklumat tentang kaki awak yang pendek. Maafkan saya. Cuba tengok ni. Kat sini ada jalan pintas. Boleh lalu sini ke? Tak ada anak panah kat sini. Kita kena sampai sini sebelum matahari terbenam. Kalau jalan utama mesti tak sempat sampai. Sebab awak perlahan sangat. Tak macam Wira pun. Ya, baiklah. Apa lagi? Jomlah pergi. Okey. Ha? Cepat sikit. Saya kat sini. Saya dah buat sebaik yang saya boleh. Ikut jalan ni. Awak pasti ke ini jalan yang betul? Matahari dah nak tenggelam. Mana Loki tak sampai lagi ni? Loki, janganlah ke tempat lain. Awak kena terus fokus. Saya rasa kita dah sesat ni. Tak mungkin. Hari dah makin gelap ni, Loki. Mungkin awak patut hubungi kawan awak minta tolong. Ya, baiklah. Saya faham. Awak jangan risaulah. Kejap lagi, mesti abang akan datang cari saya kat sini. Abang! Abang! Abang dengar tak? Loki, tolonglah jawab. Apa nak buat ni? Tak dapat hubungi. Saya kena pergi dapatkan bantuan yang lain. Go Dino! Saya rasa Loki dah sesat. Jom kita pergi cari Loki. Baiklah. Go Dino, mari bertindak. Saya Mick. Kuasa hijau bertukar. Saya Mick. Tyrannosaurus yang pantas dan tangkan. Hai! Hi! Vicky, kuasa merah jambu bertukar. Saya Vicky. Brachiosaurus yang ceria. Ha! Ha! Tomo, kuasa biru bertukar. Saya Tomo. Saya Triceratops yang kuat. Saya Rex. Kuasa merah bertukar. Saya Rex. Tyrannosaurus yang berani. Ya! Saya tak ada nampak Loki. Dia tak ada pun kat sini. Kat sini tak ada. Loki, awak ada kat mana? Abang! Profesor! Boleh dengar suara saya tak? Oh, habislah saya. Saya yakin yang kawan-kawan awak tengah cari awak. Macam mana mereka nak nampak kita? Semak Samu ni tebal sangat. Kita buat bunyi untuk mereka mengesan kita. Ya. Kita takkan berkesan punya. Awak rasa ia berkesan ke? Mestilah. Saya yakin ia berkesan. Awak cuma tengok je. Kita kena sabar sikit. Kalau kita terus tunggu, kita akan terperangkap kat sini. Biar saya pergi cari jalan lain. Pokok ni kuat sangat. Janganlah pergi. Tolonglah saya. Apa? Kenapa saya patah balik ke sini? Saya mesti dapat cari jalan keluar dari sini. Aha! Kenapa saya asyik kembali ke sini? Saya nampak sesuatu yang bergerak. Saya macam terdengar sesuatu lah. Itu Pink. Kat sini. Kat sini. Saya jumpa dia. Woohoo! Jom ikut saya. Okey. Pink, tunggulah kami. Kami tak dapat nak kejar. Oh, maafkan saya. Loki? Loki, saya risau sangat tentang awak. Abang, saya minta maaf sangat. Tapi saya dah jumpa dino baru. Ini kawan saya. Namanya Garudi.
Hai, apa khabar Garudi? Hai. Saya macam tak percaya awak goyangkan pokok tu. Saya rasa kagum. Kalau tak, mesti saya tak jumpa. Idea tu datangnya dari Garudi. Oh ya, Garudi. Saya minta maaf. Memang betul cakap awak. Tak payahlah minta maaf. Kita ni kan kawan, betul tak? Loki, awak belajar 2 perkara hari ini. Yang pertama, awak kena sentiasa fokus. Nombor 2, sabar. Garudi, awak bukan je Wira yang hebat. Tapi awak juga kawan saya. Dinosaur jenis apa kita akan tengok hari ni? Awak nak tahu juga kan? Andy, hati-hati masa berjalan tu. Nanti jatuh ke belakang. Saya okey. Jangan risau. Hampir-hampir je. Oh, nasib baik kami dah bagi tahu hati-hati awak hampir cedera. Maafkan saya. Nasib baiklah fosil tu tak ada apa-apa. Tapi fosil jenis apa pula ni? Jom kita pergi tanya mesin. Mari saya kenalkan fosil hari ini. Fosil hari ini ialah Faesolasuchus. Faesolasuchus adalah buaya purba yang terbesar yang hidup di zaman Triassic. Wow, berapa besar dinosaur ni? Saya rasa lebih kurang ketinggian 8 meter. Apa? 8 meter? Wow, 8 meter? Saya nak tengok sekarang. Hai semua, dinosaur apa yang awak nak tahu hari ni? Rex, kami nak tengok Faesolasuchus. Ya ke? Jadi jomlah ke planet Ururu. Okey. Yeah! Gembira jumpa awak semua lagi. Hai Rex. Hey. Boleh kita panggil Spino sekarang? Ya! Spino! Okey, Go Dino Explorer, jom pergi! Siapa akan tolong kita hari ini? Pening ni kepala saya. Hai semua. Saya Dino Explorer Loki. Saya Tyrannosaurus yang cemekap tapi kerja keras dan bersemangat. Panggil saya Loki. Awak okey ke Loki? Kenapa awak lari ke sini laju-laju? Kenapa lari? Sebab saya nak tunjuk awak Faesolasuchus secepat mungkin. Ya ke? Mana dia? Ada satu tempat rahsia yang saya tahu. Awak mesti akan terkejut. Wah! Wow! Ia Faesolasuchus. Wow! Dia bukan hanya ada satu, ada banyak kat sana. Saya cari mereka untuk awak. Apa mereka buat kat sana? Mereka memancing. Memancing? Ya, dah tiba masa untuk ikan datang sini untuk bertelur. Jadi sebab itulah Faesolasuchus ada kat sini juga. Oh, memandangkan ada banyak ikan, Faesolasuchus tak lawan dan buru dengan cara yang baik. Wow! Saya ingatkan mereka akan jalan perlahan macam buaya. Tapi mereka laju. Mereka mungkin tak selaju dinosaur lain. Tapi Faesolasuchus agak cepat sebab kaki lurus mereka tu. Loki, banyak yang awak tahu tentang mereka lah. Oh, ada sesuatu kat dalam mulut Faesola tu. Dia nampak macam bayi. Bayi Faesola? Betul lah tu. Loki, kenapa anak dia duduk kat dalam mulutnya? Dia tengah mandikan anak dia untuk pastikan dia bersih. Ya ke? Saya tak rasa macam tu. Bukan macam tu. Mak simpan anak yang baru lahir dalam mulut mereka bila mereka bergerak untuk lindungi mereka. Oh, korang tengok kat sana. Wow!
Wow, betul tu. Menakjubkan. Abang memang tahu semuanya. Saya sebenarnya tak tahu pun. Dengar, apa kata kita pergi dekat-dekat? Oh, ada satu lagi telur. Nampaknya ia akan menetas tak lama lagi. Wow. Gempa bumi! Cepat! Semua orang naik bas Spino! Okey. Rex, telur tu bergulik. Apa? Jom kita kejarnya! Loki! Okey. Wow. Terima kasih, Loki. Sama-sama. Mana telur tu? Ada kat sana. Oh tak! Telur akan kena pijak! Loki! Spino! Ikut saya! Okey. Okey, kita kekalkan macam ni. Rex, engine jet! Ia berjaya. Masa untuk bawa telur ni balik kepada maknya. Bayi tu dah lahir. Wow. Ia sangat comel. Sama macam saya. Tapi awak rasa bayi tu boleh jalan ke sana dan jumpa maknya? Ya agak jauh lah. Betul tu. Ia ambil masa juga untuk ke sini. Oh, ya. Saya ada idea. Loki, macam mana awak rasa? Awak penat ke? Hai, Hawker. Apa dia? Hai, Hawker. Loki nampak sangat teruja. Saya tahu. Saya okey. Apa yang berlaku? Mereka bergaduh. Peliknya, bila ada banyak makanan, mereka tak berebut. Rex, tengok kat sana. Air tu mengering. Pelik betul lah. Tadi ada banyak sangat air kat sini. Saya rasa laluan air disekat disebabkan gempa bumi. Memandangkan tak cukup ikan untuk makanan, Vesolacus tengah berebut makanan. Apa kita patut buat? Apa lagi? Kita kena buka semula laluan air. Jom pergi, Loki. Rex, kuasa merah bertukar. Loki, kuasa kuning bertukar. Rex, kuasa cangkuk. Hei! Loki, alihkan kayu tu untuk saya. Okey. Wow, menakjubkan. Tak ada apalah. Saya Dino Explorer juga. Lucas, jom kita tolong juga. Saya tunggu sini dan jaga bayi ni. Ia tak akan serang kita, kan? Dengar ni, kami budak baik. Ya. Dia datang nak tolong kita. Baiklah, jom buat sama-sama. Air akan mula mengalir sekarang ke tepi. Hei! Awak nak pergi mana? Biar betul. Yang tolong kita tadi tu mak dia. Dia datang sebab dia dengar anak dia menangis. Dia datang sebab dia dengar anak dia menangis. Tersentuhnya.
Velociraptors mungkin nampak kuat, tapi mereka sebenarnya sangat baik. Betul tu. Wow, hari ini sangat menyeronokkan lah. Ini dia pelekat hari ini. Velociraptors. Mak dan juga anak Fasola akan makan banyak ikan hari ini, kan? Cakap tentang ikan buat saya lapar. Saya lapar juga. Okey, marilah. Apa kata kita balik sekarang? Yahoo! Jom kita balik. Go Dino! Hi! Click here to subscribe!